Dan akhirnya, jangan sampai AI take over kita. Hati-hati juga. Hari ini dah ada zaman AI, tuan-tuan. Tahukah anda bahawasanya kita punya kehidupan pada hari ini tidak sepi daripada kita bergaul sesama insan, sesama manusia. Apatah lagi pergaulan tadi, kita hari ini hidup dalam masyarakat yang majmuk, yang berbilang kaum, berbilang bangsa dan berbilang agama. Perbezaan itu jangan menjadikan sebuah ataupun sebab untuk perpecahan. Bahkan perbezaan itulah yang menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan setiap insan berbeza-beza dari segi bahasa, dari segi background mereka, dari segi agama mereka, dan inilah satu rahmat Allah Ta'ala kepada kita untuk mempelajari perbezaan itu tadi dan mengukuhkan ukhuwah kemanusiaan kita. Justru itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam sepotong ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad karramna bani Adam. Yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah muliakan anak Adam itu tadi. Dengan kemuliaan inilah kita jangan menjadikan sebab untuk perpecahan. Kita harus saling menghormati, saling tolong-menolong, saling berkasih sayang sesama insan. Kerana kita hidup dunia yang sama. Dunia yang sama, kita ambil hirup udara yang sama, oksigen yang sama, dan di bawah naungan Allah Ta'ala yang sama, yang Maha Mencipta, Maha Rahman, Maha Rahim kepada sekalian makhluknya. Justru itu kita lihat pada hari ini, muslimin muslimat, untuk kita sesama insan, kita harus meletakkan nilai kemanusiaan itu paling tinggi. Kita tidak boleh sesekali merosakkan harmonisasi antara perbezaan kaum atau perbezaan agama. Kerana dalam Al-Quran Allah telah nyatakan dalam surah Al-Kafirun, iaitu lakum dinukum waliyadin. Mereka pahaman agama mereka, kita juga pahaman agama kita. Janganlah kita mengacau atau mengganggu kebebasan yang Allah berikan kepada orang-orang ni semua untuk, orang kata apa, berfikir apa saja mereka inginkan, asalkan tidak melanggar sebarang norma kemanusiaan, tidak melanggar perundangan yang telah ditetapkan. Kita move on, kita jalanlah hidup kita dengan saling respect dan sebagainya. Manakala kita sesama muslim, sesama mukmin, kata Allah Subhanahu Wa Taala, atau Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya, tidak beriman seseorang mukmin itu tadi daripada kalian sehinggalah dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kita kena lebih mencintai, lebih support antara satu sama lain, lebih menghargai dan juga lebih, orang kata apa, memahami. Kalau ada perbezaan pun, marilah kita maafkan. Apatah lagi kita ni, orang kata umat Muhammad, umat yang pemaaf. Kita memaafkan sesama kita supaya kita boleh pelajari apa yang ada pada orang lain, terutama sesama Muslim. Kita pelajari. Perbezaan tadi tidak akan memecahkan kita. Jadi kita harus melihat perbezaan dari sebuah rahmat. Ikhtilaful ummah rahmah, kata Rasulullah. Perbezaan pendapat antara umat satu rahmat. Di rahmat itulah kita mengambilnya iktibar untuk saling bersatu, bukan berpecah. Kerana hari ini, kalau kita lihat sejarah kemanusiaan daripada awal zaman Nabi Adam, kita tengok apabila ada sifat hasad, ada sifat dengki, antara adik-beradik saja boleh saling membunuh. Seperti mana Qabil membunuh Habil. Ini peristiwa, kes pembunuhan pertama di dunia telah berlaku antara anak Nabi Adam. Apatah lagi kita pada zaman hari ini yang kita kata moden dan sebagainya, kita harus lebih menghargai sesama kita. Jangan sampai kita leka untuk memperkokohkan persaudaraan kita, untuk menyatukan hati kita dengan hal-hal yang baik, dan akhirnya jangan sampai AI take over kita. Hati-hati juga. Hari ini dah ada zaman AI, tuan-tuan. Kita leka saja, lagi 5-10 tahun AI pula ambil tempat kerja kita, AI pula ambil semuanya. Jadi hargailah persaudaraan, kesatuan, kemakmuran, elakkan sebarang selisih faham, hati mau bersih, jangan sikit-sikit tengok orang senang sikit saja iri hati. Tengok orang ada kemajuan bisnes sikit saja, kita pula rasa iri hati. Jangan begitu. Orang itu pun melalui proses untuk dia sukses. Jadi tanya sama dia, minta pendapat dia, macam mana anda berjaya, boleh tak sharing sedikit, boleh tak kasih ilmu sedikit, pasti dia akan kasih. Bukannya kita cuba
berhasad, menghilangkan apa yang dia ada. Itu tak baik sama sekali. Jadi muslimin muslimat, akhir kalam, Nabi pernah bersabda, likulli dzi ni'matin mahsud. Semua nikmat yang dimiliki oleh orang lain pasti ada orang yang berhasad. Tapi janganlah kita kotorkan hati kita dengan kita berhasad. Hasad boleh. Maksudnya hasad dibenarkan oleh Islam dua perkara saja. Kita melihat orang berilmu, hebat, beramal soleh, kita berhasad, mau jadi macam dia, boleh. Ataupun orang yang ada harta, dermawan, baik hati, kita mau berhasad, mau jadi macam dia, boleh. Tapi bukan berhasad untuk menghilangkan nikmat itu yang dilarang oleh Islam. Wa ima dia orang yang Muslim atau bukan Islam, janganlah kita berhasad. Kerana hasad akan merosakkan diri kita, merosakkan bangsa kita dan merosakkan perpaduan kita. Akhir kalam, yuk kita bersatu supaya kita jadi insan yang mulia, insan yang hatinya bersih, insan yang sering zikir kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah menjamin, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Tidakkah berzikir, ingat kepada Allah, akan tenangkan jiwa kita. Inilah dia perkongsian episod pada kali ini. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum.